Apa beza antara agama Yahudi dan Kristian? Jawabnya, bezanya Yahudi ni, dia tidak berimankan kepada Nabi Isa alaihi salam. Adapun agama Kristian ini, dia beriman kepada nabi-nabi agama Yahudi. Dan orang Yahudi ni mengatakan Tuhan itu satu, tetapi Kristian Tuhan itu tiga. Jadi banyak kalau debat beza. Tak samanya, sama dalam neraka belaka. Nah, itu sama. Dua-dua ni dia tak kata salah seorang masuk syurga. Kerana satu hari orang-orang Nasara duk mengajar di Madinah. Lalu bapak Yahudi orang geng hak congek betul, dia pun kata, dia kata, Nasara tak masuk syurga, kami Yahudi masuk syurga. Nah, orang Nasara pun bangun, kami Nasara masuk syurga, mu Yahudi masuk neraka, mu sembah anak mu. Kata Nasara. Oh, marah lalu Yahudi, dia kekeh dia. Yahudi kata, kami kalau masuk neraka tak lama bawah 40 hari, paling lama 40 hari. Nampak? Kerana Nabi Musa pergi bukit Sinai 40 hari, paling lama 40 hari je mu nak masuk syurga. Lalu Nabi turun ayat pada Nabi, Nabi pun baca, mu dua-dua neraka belaka. Faham?